الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Surah Al-Baqarah. Maksudnya orang klik haji tu ada dua kumpulan. Satu dia minta dunia, Rabbana atina fid dunya, tak ada hasanah. Doa tu, doa belum ada tu. Lepas tu akhirat ada gapo? Hum fil akhirati min khalaq wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada apa sekarang? Lepas tu sebahagian pada orang klik haji itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti tiga ni selamatlah kita. Doa ni doa yang disuruh kita banyak. Nabi suka doa-doa ni. Mudah sekali. Kita ya dah lalu dah ingat. Kadang-kadang kita tak ada berdoa. Doa dalam sujud boleh, dalam rakaat, dalam apa, dalam apa dia wirid kita semua tu kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia hasanah ni ialah Hasan Basri kata ialah al-ilmu as-sahih wal ibadatu as-sahihah. Tu mana. Begitu juga ada ulama-ulama lain katalah tu belakang. As-Sauri pun kata gitu. Hasanah dunia ialah ilmu yang benar, ibadat yang betul. Ibadat mana gerak-geri yang betul dasar pada ilmu yang benar. Ilmu yang benar boleh bawa kepada ibadah yang betul. Baru lagi pada hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat tak ada khilaf katanya, iaitu syurga. Nah, syurga tak boleh temu dengan syurga kalau tak ada ilmu yang benar, tak ada ibadat yang betul. Kadang-kadang kita ibadat ni duk turut tak tahu apa gitu, ambil semaya kena ke tak tahu kita ambil. Kita tak aja dah cek tahu kita ambil semaya kena ke tak. Sedangkan semaya nak boleh Tuhan terima tu, iaitu ia mula pada ambil semaya lagi. Ambil semaya ahsanal wudu, orang yang asbaghal wudu, orang yang buat ambil semaya betul, baca menjadi rata sungguh, bukan syekh-syekh di hidung dia tak. Nah, ambil di tuping telinga, pajak telinga atas ni sampai bawah ni. Nah, basuh. Itu juga tangan mari basuh 3 perkara. Muka, tangan, kaki. Lepas tu sapu. Sapu tu tak apalah. Mudah sapu sekali ya. Sapu kepala, sapu telinga. Lepas tu kak, mari sembahyang isyak dengan sungguh. Hasanah dia dunia ni kena ibadat yang sungguh. Lepas tu boleh hasanah akhirat. Lepas tu baru boleh hasanah tu barulah waqina azabannar. Supaya tak saya masuk syurga lepas pada masuk neraka dulu. Ada juga orang yang masuk syurga 2 puak. Satu masuk syurga lalu. Kalau nak kata 3 puak, satu masuk syurga tak ada kena hisap, ada kena cek. Mari masuk. 2 masuk syurga dengan hisap, 3 masuk syurga lepas masuk neraka. 3 puak ahli syurga. Jadi kita tak usah lah habis masuk neraka dulu tu. Jadi boleh kita ni hak puak 70,000 hak bighairi hisab masuk syurga. 70,000 orang nah yang tidak kena hisap daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu orang ahli masuk syurga. Hak molek hak tu VIP lah tu. Lepas tu yang kedua orang hisab apa hisaban yasira. Kalau hisaban asira tak ada dia boleh masuk syurga. Auzubillah min dzalik. Hisaban yasira. Kemudian buat hak duduk dalam neraka 100 tahun, duduk dalam neraka berapa ratus tahun, ikut dosa dia lah. Terubik jadi haram, buhlah sungai Nahrul Hayah. Lepas tu baru jadi orang klik masuk syurga. Nah, itu kumpulan yang ketiga. Lalu tu kita kena kata waqina azabannar. Peliharalah aku daripada azab neraka. Tak usah masuk neraka dulu. Masuk syurga dengan tak ada kena masuk neraka dulu. Dah insya-Allah kita وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.